Ori ni jangan buang. Sebab harga baru dia 800 ni. Sebab dia made in Japan. Okay, sekarang kita berada di rumah Tok Ayah. Ni dia punya Tok Ayah punya garas baru siap ni. Wah, memang power lah. Specialist on Suzuki V-Strom. Tok Ayah garas. Oh, baru selesa lah. Maknanya orang datang terus macam ada bengkel terus lah. Complete. Barang memang menarik lah. Suasana kedai pun memang menarik. Semua barang aksesoris untuk V-Strom ada. Semua barang spare part semua ada. Aksesori semua ada. Aksesoris, bar, crash bar, spotlight, macam lah. As long as V-Strom semua ada. Mana datang je cantik. Tapi kena beritahu datang, jangan main bantai je. Jadi sekarang menunggu lama lah tu. Apa nama untuk bawah tu cover tu? Skip plate. Skip plate. Kita akan tukar skip plate. Baru nampak ganas sikit, baru best. Kita pakai untuk ketahanan enjin lah. Mana cover sikit lah enjin. Cover bahagian bawah. Cover bahagian bawah sebab kita sayang motor kita ni. Cover boleh naik ham lah selalunya. Naik ham kat taman tu sangat bawah. Tu lah kadang kru. Takut lah. Take it real soon. You know. Tak payahlah ride daripada Hatnyai ke Chiang Mai naik motor. Sewa motor lah sana kan. Tapi saya rasa tapi orang kadang-kadang tu style dia nak ke motor dia kan. Ada ke orang begitu. Itu kita nak tahu geng-geng kita ni nak macam mana. Tapi dari segi masa dan kos tu macam mana? Masa kalau pergi bawa motor sendiri save duit sikit lah. Got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Mana kalau nak senang, datang kat ni, Tok Garas, Tok Yah Garas. Senang. Buat sendiri dia nangis nanti kan. Tu sensor dia tu. Sensor side stand. Cuci kat mana ni bagus ni. RM10 tu. RM10? Tapi saya bagi lebih. Dia kira RM5. Dekat Bangi? Bangi. Sebab saya rasa kalau kat lain mahal kan. 30. 30 tak lari lah. Okay, kalau kita pasang sekali ni bracket disediakan package. Kalau anda beli kat Shopee salah, entah bracket ada ke tak, tak pasti lah kan. Tapi memang harga nampak kadang-kadang murah, tapi risiko tak tahu. Haji boleh datang lah ke Tok Ayah, Tok Yah Garas. Senang. Mana bagi duit, siap pasang, okey, settle. Saya nak bening-bening, nak cari bracket apa semua dah disediakan. Memang menarik. Dia memang colour ni tu semua. Aluminium tu aluminium. memang cantik. Baru nampak tempat. Baru mantap. Memang mantap. Tapi itu mak buat tu, mak Mana? Yang original. Okey, boleh. Kena buka. Kalau nak sendiri tukar minyak kan tak payah buka. Filter. Sebelum ni yang buka tak payah buka cover ni. Sebelum ni kalau yang sikit. Yang original kena buka. Mana dia buat lagi senang kan. Kan kedai tak tahu orang servis kan. Saya berhenti kedai lagi. Dia buka mana-mana tu. Dia nak buka, dia buka. Tak perlu.
Kalau dia tahu tak perlu rasa. Ni lubang tempat masuk apa spana Oh, lock kat mana? drain plug kan. Patutnya tak perlu lah. Tapi kalau nak tukar oil filter tu? Masuk tangan je. Oh, memang muat Masuk spana je. Saya beritahu lah kedai tu. Masuk spana. Kena lah tu warna hitam kan? Kena lah. Kena. Saya tu silap lah tu. Patutnya crash bar dengan box semua ni hitam dah kan? Tak apa. Nanti saya buat stiker box. Itu kadang-kadang Atuk jual pun. Tok mana yang kadang-kadang tengok mana yang bagus tu hitam ke silver. Aduh susah nak cakap. Okey lah. Tapi hitam cepat nampak kotor lah. Oh, dia punya tu. Jatuh je. Aduh. Right tu kotor. Oh, dia cepat. Foto warna putih masuk kan? Jelas lah. Jelas nampak kotor dia tu. Jual second pun dah RM7.5. Ni yang ori ni jangan buang. Sebab harga baru dia 800 ni lah. Sebab dia made in Japan. Jadi simpan lah, mana dah tahu kemudian hari orang cari kita pun apa-apa. Jadi simpan, benda nak berharga jangan main buang. Move along. Come on. Said babe. I said babe. Oh honey. Come and move along. You gotta feel it. Tu pernah ride Singapura tu? Singapura. Right, nak buat kereta pernah. Saya tak best tu Singapura tu Tahun ni. Tahun serabut lah tu kan. Hari tu ada budak-budak Singapura bincang. Dia nak buat macam ride ke Singapura lah kan. Atuk tunggu je. Kalau ada pun kita boleh kat rasa kan. Cantik kat tu. Kalau ada saya nak join kat tu. Biasa kan. Tu buat lah kan. Rupanya kita masa Nak buat tu orang nak organize buat masuk. Yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it. no, memang mantap. Jadi sejuk sikit tu. Sejuk sikit lah. Sebab dia sama Yes. je. Open. Open sikit. Tapi memang safety tu lah. Safety okey kan. Okay. Feel it, feel it, feel you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. Okey, kita ada satu motor Wistron daripada Terengganu. Baru sampai. Masalah dia tak boleh start lah motor ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Daripada balik ke Terengganu Ganu. Oh. Tak payah. Ya. Apa khabar? Oh, daripada WhatsApp je. dah jumpa lagi lah. Tak jumpa lagi. Cerita sikit apa masalah motor ni. Mungkin jumpa dah dekat program-program. Ha. Kita ambil baju ni dulu. Okey, apa masalah motor hari ni? Masalah motor ni pun saya pun tak tahu sebenarnya. Sebab balik daripada ride ke Thailand, tak ada apa-apa problem, tak ada apa-apa, normal macam biasa. Sampai je rumah parking, lepas dah 4 hari 5 hari. Lepas tu nak keluar minum air. Lepas 4-5 hari tu Test start saya start kosong. Tak ada apa. Kosong. Kosong, tak ada apa. Bateri masa tu pun power dah, ni dah buka tutup bateri pun dah low dah. Tapi tengah jumper pun, tengah derek pun hidup. Tak tahu je kena serah pada pakar yang ada Otai lah. otai. Cuba. Awak tunggu dulu lah. Awak tu. Buat tunggu dulu lah.
Ni okey daripada Terengganu ni. Orang kan tu Mana belah ni? Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Oh, bagi rendah sikit. Okey, ni apa masalah sikit. Tak hidup. Manja sebab apa problem. Tok ayah kasihkan. Tak ada malu kan. Coil kan. Kan? Benda boleh buat tu Benda boleh. Itu yang Jaya datang sini. Sanggup mari jauh kan. Biasa saja tak mari. Membernya. Sini bengkel sini ada. Tak apa lah. Kita ada member sana. Jauh sikit tak apa. Sambil-sambil boleh kenal. Smoker ni lah. Dalam phone je kan. Tengok. Tengok orang macam mana. Handsome ke tak. Apa-apa. Patai ni. Kita buat direct. Dia tu senyap je orang. Ni dia ada. Ada. Sebab tu mungkin dia tak ada apa ni kontak sini tu. Sini tak ada kontak. Tak konten langsung. Tak ada kontak langsung. Ni dah terbakar dah dalam ni. Tak boleh buat ni. Api dah buat dekat dah. Ni gas starter je. Oh. Okey. Okey, semua okey. Di sini tak ada kontak. Tak ada kain. Mana ni? Oh, macam situ problem tu Tak macam tak main langsung. Ni rasa. Dah nanti tu. Tak ah. Tak buka dah test dah buat. Direct tu pun tak dapat. Oh, buat direct tu tak apa. Apa? Mungkin wire dia kot. Tapi kalau wire, kalau sabit ke sini kan, kalau kita buat direct sini, kita on suri kacik gelam mesti dia hidup. Betul. Kan? Tak tahu lah. Tengah tunggu pakai buat cek. Kena pakai juga. Kita buat je. Kita usaha dah. Ha. Setara tu je kita boleh buat kan. Saya tu je. Buat suri ni wire ni. Mula-mula taruh suri ni. Takut duduk. Api. Oh, pakai situ. Pakai sini. Buat sendiri je. Pakai sini. Pakai 2 kali, pop, dia bakar tebak dia wire alu kan. Oh, Dalam, dia punya asal pun kontak memang stay situ bila nak start je dia main lah. Lain kejap. Sambung sini terus senang. Sambung sini ya. Sambung situ. Ni tu wire starter je. Tu wire api besar tu. Kalau bini muda tu tak hidup ni. Cakap dengan bini kat rumah pun tak apa nak cakap. Tak berangin tak orang comel. Kalau kaki motor tahu. Pening duk mikir lah. Kaki motor, mak motor tahu. Kalau orang yang jenis apa ni nak ada je motor dia tak tahu tu. Dia tak cara dah. Dia cara. Dia kira dia nak ada je motor. Orang ada aku ada. Tapi kita ni kaki motor ni lain. Lain. Pening lah kita. Aduh. Pening. Apalah. Kalau apa ni wife kat rumah tu kaki kuat cemburu. Ini ada apa ni? Kita fikir motor. Kita tak cari hal lain dah. Jaga dah. Tengok pencet dulu tengok keadaan. Sementara cek dia punya wire ke apa. Tarik. Kuat lagi api. Api hidup nanti dia masuk cak balik nanti. Yalah. Dia dah 12 volt. Okey lagi. Tiga semua baru ya. Ni apa ni, view dia view asal. Asal. View asal sebab view dia punya view tu tak ni longgar. Oh, longgar. Lama tak naik Bukit Butuh. Tak ada dah bagi betul jangan lama tinggal. Jangan lama. Tapi berlumut lah.
Remuk lah. Bahaya lah. Sebab jalan dia dah tu kan. Dah tak tu dah. Tak orang lalu dah, orang buat jogging situ. Oh. Di sini ni normal je. Kalau baru buat macam ni jadi ya, boleh kata ini, tapi ni dah bertahun dah macam ni. Dah bertahun pakai kan? Ha? Dah bertahun lah Dah pakai. bertahun dah pakai ni macam ni. Akan dia ni starter. Cederet. Okey, dia duduk sini dua. Bawah tu dua. Oh, di atas tu kan. Ni wayar ni duduk sini dah terbakar semua tu, saya cabut satukan dia. Nombor 650 nombor. Itu kan dua. Kita on switch, bila kita nak start dia baru dia touch yang ni. Lepas tu bila kita lepas switch tu, dia akan pergi stay sini. Sama juga sini. On switch memang mesti panas je ni.